Dalam sejarah tanah Melayu, lahir seorang pahlawan yang tidak tunduk kepada penjajah. Namanya Mat Kilau. Anak kepada Tok Gajah, beliau bangkit menentang campur tangan British di Pahang pada akhir abad ke-19. Cukai zalim dan kuasa asing yang mencabul maruah bangsa menjadi pencetus kepada kebangkitan seorang pejuang yang berani mempertaruhkan nyawa demi tanah air. Bersama ayahandanya dan para pejuang tempatan, Mat Kilau melancarkan perang gerila di hutan dan kampung. British melabelkannya sebagai pemberontak berbahaya, namun di mata rakyat, beliau adalah wira sejati. Diburu tanpa henti, Mat Kilau akhirnya menghilang. Disangka telah mati, hakikatnya beliau hidup dalam penyamaran bertahun-tahun lamanya demi meneruskan perjuangan dan mengelak ditangkap penjajah. Pada tahun 1969, kebenaran terbongkar. Mat Kilau muncul semula sebagai legenda hidup, lambang keberanian, kebijaksanaan dan maruah bangsa Melayu. Beliau bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi simbol api perjuangan yang tidak pernah padam, mengingatkan generasi hari ini bahawa kemerdekaan lahir daripada pengorbanan.